Dengan bermodalkan gaji RM1,700, korang rasa mampu ke nak beli Suzuki V-Strom 250 ni? Jom kita kira. Untuk harga bulanan dia memang murah. Dengan ikat 7 tahun, muka RM1,000, baru RM331. Untuk road tax dan insurans pula, setahun RM700. Jadi sebelah kau kena prepare RM58 saja. Untuk minyak pula, sebab motor ni tangki dia 12 liter tau. Jadi sebelah kau kena prepare RM100 saja. Untuk servis minor pula, setiap 3,000 km korang prepare lah RM100 sebab tukar oil filter dengan minyak hitam sebotol. Tapi kalau kita bahagikan 2 bulan, baru RM50. Untuk wear and tear pula, mahal sikit lah. Untuk tayar depan belakang, pasal RM500. Sebulan kau kena prepare dalam RM28 saja. Untuk sprocket dan rantai pula, satu set dalam RM300. Jadi sebulan kau kena prepare dalam RM17 saja. Jadi lepas kita kira semua kos-kos tadi tu, anggaran kau kena prepare sebulan RM550 saja tau. Kau rasa mampu tak dengan gaji RM1,700 tu? Kalau kau rasa layak dan mampu untuk beli motor ni, korang isi form di bio sekarang sebab motor ni tengah ready stock dan kita ada free delivery untuk seluruh semenanjung Malaysia.